memang haram. Dia kita judi di sini, kita masukkan harta kita, kemudian kita gamble, kita tak tahu lagi kalau nasib baik, kita untung, nasib baik, kita rugi. Tentu judi lah. Betul, duit dalam tarik. Kalau duit nombor sama, ringgit tu. Walaupun baru sekali itulah judi namanya. Mesin slot memang telah dipatuakan judi oleh 3 orang mufti di tanah Malaysia kita. Kalau kita kata mana tidak haram pun haram dah, padahal dia memang judi. Yang memang menjadi penyakit. Ibu Pak Anda tahu tak? Allah turunkan ayat haram judi. Kira masalahnya manusia ni 2 perkara dia tak ada, iman dan takwa. Nah, maka kita tengoklah mesin slot judi menjadi masalah. Nah, patutnya orang yang Islam dikenakan hukuman. Nah, kita beri nasihat mana-mana kerajaan negeri dalam Malaysia supaya bertindak segera, kerana pemerintah akan ditanya di hadap barzakh ini. Kamu diberi kuasa untuk memerintah sebuah negeri, betul tak? Betul. Maka adakah kamu buat sesuatu untuk menghalang judi? Anda buat. Kalau dah buat, susah di hadap barzakh. Di akhirat ini orang-orang yang membenarkan judi dan dia ada kuasa, maka dia bertanggungjawab. Allah Rabbi berat masalah judi. Jadi sebelum terlambat, sebelum datangnya malakul maut menjemput, maka mana-mana individu yang ada kuasa, bandar ke apa ke, menteri ke SO, tolonglah haramkan judi ini dan beri perhatian dan gunakan askar polis, value dan sebagainya untuk bertindak keras dan menutup mesin-mesin slot seperti ini. Orang kafir nak main hanya boleh buat dalam satu tempat kos saja. Tempat itu tak boleh banyak kerana akan menyebabkan kesukaran bagi pihak berkuasa nak buat tindakan. Main judi ini memang yakinnya menjadi gila. Gila judi dia panggil. Lepas tu dah gila kata. Gambar orang gila judi. Kalau menang, kejap saja. Kalau macam ramai nak main kodok, ambil 3,000 dah. Mari perah dah. Ada pemain nak main dah menang kot, kena pula 1,500. Memang syaitan dia kontrol rekod. Satu mampu pula 3,000. Lama main tak kena. Dah main, kena pula 800. Dia gitu. Dan kita ada seorang pun yang kita kenal, yang main kena nombor tutup ataupun slot yang menjadi kaya tak tahu. Belum pernah ada. Dosa